Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah fi kulli hatin wa nafasin andara ma waslah. Okay, tuan-tuan semua, satu ilmu modul baru yang Ustaz akan kongsikan. Modul ini merupakan multifungsi ataupun pelbagai fungsi yang kita boleh gunakan. Sama ada segi kereskian, pengasihan, perlindungan, apa-apa saja tuan semua, maksudnya 1001 macam. Nama amalan ialah Asra, iaitu amalan hasil Rajah Alam, Asra. Dan ini tuan-tuan semua, amalan ini adalah merupakan gabungan antara tanah, air, api, angin. Bila sebut tanah, air, api, angin ini meliputi segala-galanya di muka bumi ini. InsyaAllah pada diri kita pun semua ada tanah, air, api, angin, dan di luar sana pun ada tanah, air, api, angin. Pada diri kita dia panggil apa semua? Dia panggil kita ada dua alam. Satu alam saghir dan satu alam kabir. Yang pada kita ni adalah alam saghir. Dalam diri kita pun ada tanah, air, api, angin, dan alam kabir pun ada tanah, air, api, angin. Dan merupakan satu gabungan keempat-empat unsur ni tuan-tuan semua, yang mana kalau kita amalkan segala kejahatan, kemungkaran, sama ada gangguan jin apa semua ataupun sihir tuan semua, untuk mengenakan kita akan dapat ditepiskan bila kita mengamalkan asma sir Raja Alam ini. InsyaAllah tuan semua, kalau tuan-tuan inginkan satu amalan yang memang hebat, tuan-tuan amal saja tuan-tuan semua, amalan tak payah mudah, tuan-tuan dapat rasakan getaran tersebut. Pada malam tu insyaAllah tuan-tuan buat berdepan dengan ustaz pada di depan skrin, insyaAllah anda boleh rasa akan getaran-getaran ataupun electricity yang ada pada diri anda akan aktif dalam diri anda. InsyaAllah kalau anda inginkan satu ilmu yang memang hebat dan semua, yang dikatakan Asra ni adalah merupakan satu amalan yang diamalkan pada pahlawan Hulubalang zaman dulu, yang mana mereka setiap kali mereka nak pergi bertempur, nak pergi ke medan perang, apa yang mereka akan kata ialah mereka akan bangkitkan empat unsur itu: tanah, air, api, angin. InsyaAllah. Jadi ini tuan semua, kalau anda inginkan amalan yang hebat dan tuan-tuan, jom kita, InsyaAllah tuan semua, tuan-tuan akan berpuas hati kan dengan tersebut. InsyaAllah. Kita jumpa lagi apa yang baik, sebar-sebarkan tuan semua. Stay tune dengan Bengkel Rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.